Pertama yang paling penting sekali lah kena nampakkan banyakkan dapatkan oksigen. Cara banyak dapatkan oksigen, yang pertama kita kena banyak brisk walk lah, berjalan, jogging. Kalau tuan-tuan larat berlari silakan, dan di samping itu dan semua, kalau tuan-tuan tak boleh berlari, tak boleh buat brisk walk apa tu semua, tuan-tuan boleh buat latihan macam yoga ke apa semua boleh. Tuan-tuan boleh, ataupun buat pilates pun boleh juga. Semua tu akan menjuruskan kepada oksigen. Yang kedua dan semua, kita kena banyak-banyak membaca dan banyak belajar. Kita kena belajar. Sentiasa belajar kitab tu, belajar tu. Jangan belajar benda lain tu semua, tak ada masa dah. Kita umur 60 lebih ni, tak ada masa dah kita nak belajar benda lain. Kita belajar kitab benda yang boleh membawa kita kepada akhirat yang boleh. Sebab apa? Kita belajar ni, di usia kita belajar bukan kita nak jadi alim, tak ada dah semua dah. Kita jadi ustaz ke ustazah ke, tak ada dah semua. Kita belajar ni, kita belajar kitab apa semua ni, kita nak lepaskan kejahilan kita tu. Dan yang ketiga adalah di usia ustaz ni, satu lagi ialah kita kena sentiasa menjalinkan silaturahim. Maksudnya kawan-kawan lama macam ustaz kena kontak, kawan macam ustaz di usia ustaz ni, kawan-kawan sekolah rendah dulu kita kontak balik.